Walaupun Chai Mei-ling kini telah menjawat jawatan sebagai seorang jurutera, kehidupan kampung tidak pernah terpisah dari jiwa beliau. Apabila waktu cuti hujung minggu atau hari kelepasan am, Mei-ling akan pulang ke kampung membantu ibunya menori getah. Menori getah bukan satu pekerjaan yang asing bagi Chai Mei-ling. Bagi Yak Koi, inilah pekerjaan beliau yang menyara keluarga membesarkan keempat-empat anak beliau. Penat tidak pernah menjadi alasan walau beliau terpaksa keluar awal pagi, berdepan nyamuk dan bahaya di kebun seorang diri. Beliau tetap nekat melakukannya demi anak-anak. Bagi Chai Mei-ling, menori getah membuatkan beliau selalu terkenang waktu-waktu dulu sewaktu beliau melakukan pekerjaan ini bagi membantu menyara keluarga bila mendiang ayah beliau terlantar sakit pada ketika itu. Dia memang budak yang suka belajar. Dia tak suka macam budak lain, dia sosial luar, tapi memang dia tak suka. Dia suka belajar. Itulah kehidupannya. Kemudian ayah dia jatuh sakit, operation. Dialah yang jaga. Bila hari cuti dia jaga. Kemudian lepas dia jaga papa dia, bagi minum kan, makan kan, dia tolong saya menori getah lah. Itulah dia belajar menori getah. Habis dia menori getah, sebelah petang dia tuition. Saya akan hantar dia tuition, macam tu lah. Sewaktu zaman kanak-kanak Chai Mei-ling, beliau hanya bermain di sekitar rumahnya, bertemankan sepupu-sepupu beliau. Chai Mei-ling dan saudara-saudara terdekat beliau akan bermain masak-masak menggunakan bekas-bekas terbuang dan daun-daun yang ada di sekitar kawasan permainan mereka ini. Selesai bermain masak-masak, mereka akan bermain permainan menarik upih. Seorang akan duduk di atas pelepah pinang, seorang lagi akan menarik selaju mungkin. Begitulah masa-masa lapang dihabiskan oleh anak-anak semelai ini, dan memori ini kekal hingga mereka dewasa kini. Masa saya kecil, dekat sini lah, saya dengan abang-abang saudara saya. Kita orang dekat sini, kita orang banyak aktiviti kita orang masa petang. Saya suka main masak-masak. Lepas tu adalah nanti kita orang bawa periuk, mangkuk yang dah pecah-pecah kan. So ambil daun-daun kering, kita masak, ambil tanah. Lepas tu kita orang macam main upih pinang masa kecil dulu. Masa kecil suka pergi terjun sungai. Lepas tu kita orang main ting-ting, main sorok-sorok, main police entry. Yang paling best main yang lompat getah tu. Sebabnya saya tak lepas nak lompat getah tu. Pendek. Setiap hujung minggu, keluarga Nenek Siti binti Ahmad akan berkumpul untuk memasak dan makan bersama-sama. Ibu kepada Yok Koi ini merasa sangat gembira kerana anak-anak tidak pernah lupa untuk pulang ke rumah beliau. Perkahwinan campur Melayu, Cina dan India dalam sebuah keluarga memang jarang-jarang berlaku. Ini menjadikan keluarga orang asli etnik semelai ini cukup unik. Masing-masing menghormati batas-batas bangsa dan agama masing-masing. Mereka akan masak berkongsi resepi bersama-sama dan makan bersama-sama sewaktu berkumpul di rumah Nenek Siti, nenek kepada Chai Mei-ling ini. Bagi saya seorang nenek, saya rasanya bersyukur saya dapat cuti saya keluar negara. Dulu saya ada cita-cita hati saya lepas anak saya bila lah. Dulu saya tak tahu saya apa nama, tapi saya tahu bila lah saya ni anak saya hantar keluar sekolah seberang sana tu, ada sekolah Melayu kan. Hantar saya mana sana, lepas itu hantar ke Mengkara, lepas itu saya hantar ke Kerayu. Saya nak sangat nak anak saya berjaya, seorang pun tak lepas. Tapi nasib saya baiklah pada tu saya lepas luar negara. Bersyukur saya pun ada buat kenduri hari tu, melepas ke dia ke sana, buat makanan lah sikit kiranya, buat jamuan dia berjalan. Siapa tak suka cucu lepas luar negara, itulah idam-idam nenek. Bagi saya lah, bagi orang tak tahulah kan.
dia lagi kecil dia tak suka main. Itulah dia cakap dengan anak-anak saya ini. Dia cakap kalau budak-budak, kalau dia nak cerdik, saya tahu hari ini dia tak suka main, dia tak suka campur, dia suka dengar orang bercerita-cerita sama tua. Dia tak pandai lah, kira tak lompat-lompat. Dia suka makan. Masuk rumah kita sana dia cari roti. Inilah saya tahu itu hari ini dia tak campur orang ke, suka ke orang joget ke, orang berpuli keli, tak, dia tak ada. Dia tak suka. Pada tahun 2015 saya mendapat tawaran belajar di University of Portsmouth. Jadi pada tahun 2016 September tu saya ke United Kingdom untuk melanjutkan pelajaran dalam kejuruteraan petroleum. Semasa saya di United Kingdom, memang pelbagai cabaran yang saya hadapi untuk meneruskan pelajaran saya dekat sana. Faktor pertama, sebab saya ni orang asli, jadi dekat rumah pun cakap bahasa Melayu, dekat sekolah cakap bahasa Cina. Jadi bahasa Inggeris ni merupakan salah satu penghalang saya lah untuk saya berkomunikasi dekat sana, untuk saya belajar. Sebab saya ingat lagi pertama kali saya sampai dekat Heathrow Airport tu, dekat London tu. So dekat sana dah ada pihak jaguar yang menghantar saya daripada London ke University of Portsmouth untuk pendaftaran pelajar baru. Jadi masa tu saya ditempatkan di hostel pelajar. Hostel saya kecil saja. Memang muat-muat masuk tidur katil tu satu katil single bed je. Sewaktu convocation beliau, Ibu Mary turut sama berada di United Kingdom bagi meraihkan detik kejayaan anak beliau. Liku-liku dan cabaran di negara orang akhirnya membuahkan hasil apabila Chai Mei Ling memperolehi segulung ijazah sarjana muda kejuruteraan petroleum dari University of Portsmouth, United Kingdom.